Talent sementara batch 2? Tak jauh hebatnya. Ikmal Noor, seorang YouTuber dengan jumlah subscriber melebihi 1 juta subscriber. Follower TikTok melebihi 4 juta followers. Kalau Daus Bakjo pernah viral sebab insiden motor, ini kali Harzan pernah viral kerana garaunya suara seorang wanita. Kalau Aina, kawan baik dengan fighter Malaysia perempuan yang agak terkenal, ini kali budak viral pernah berebut tempat dengan Aceh Kintang Kintung untuk menjadi duta bulan bintang. Najlah ni dia sama macam Melo dari follower yang agak rendah berbanding 3 yang lain. Kalau Melo di hari pertama perkenalan pecah FYP kerana gayanya, auranya. Ini kali Najlah di hari pertama perkenalannya pecah FYP. Dah buat fanbase talent sementara batch 1 marah. Hanya kerana Najlah cakap yang dia ni yakin mampu menyaingi ataupun melebihi Aina. Okay, bagi Najlah yang rasa tercabar, Melo juga. Melu Tak ada cabang Aina? tak. Tak ada track. Kenapa tak ada cabang Aina? Sebab Aina rasa Aina biasa-biasa je ke? Tak biasa. Cuma saya rasa saya boleh perform lagi daripada dia. Wah!